Kerana ada yang kata ini adalah fitrah mereka. Lahir tetapi terperangkap dalam tubuh lelaki. Tapi jiwanya wanita. Ada yang kata begitu. Ada yang mengatakan ini satu pilihan, hak sebagai manusia. Yang mana secara umumnya saya boleh katakan unit ini cuba untuk memulihkan. Kita nak menyantuni golongan yang mengalami kecelaruan identiti. Dan macam mana kita nak letakkan kalaulah kita ada anak lelaki lembut macam ni? Apa peranan ibu bapa? Kalau kita tengok pada diri Nabi itu sendiri mempunyai nilai qawam yang sempurna. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama dengan saya Syauqi Hassan di Qawam Podcast yang dibawakan oleh Jakim, Ikram dan juga Renation. Dalam podcast Qawam Podcast yang mana kita berbincangkan isu-isu macam mana kita nak merijalkan balik lelaki-lelaki di tanah air kita yang mengikut aturan dan juga fitrah agama. Jadi insyaAllah hari ini kita akan bincangkan satu topik yang sebenarnya topik ini sangat-sangat jarang dan kalau boleh nak dielakkan untuk kita sembang. Tapi hari ini kita kena berlaku jujur, kita kena berani untuk menampakkan realiti yang berlaku dan pastinya tajuk ini akan menyentuh sensitiviti kelakian. Ramai lelaki-lelaki mungkin akan teruja, mungkin juga akan rasa sensitif dengan isu yang akan kita bincangkan pada hari ini. Kerana topik yang akan kita bawakan pada hari ini berbunyi lelaki tetapi bukan lelaki. Macam mana tu Ustaz kita nak sembang ni? Okey, dan kalau ikutkan kita cakap tentang lelaki ataupun lelaki lembut lah, kita istilahkan. Ada yang mendefinisikannya sebagai pondan, yang sebelum ni yang agak sensitif nama yang diberikan tu hari ni, dan juga maknya ada yang kasar bunyinya, tetapi itu juga menampakkan realiti. Kalau di Thailand dikenali sebagai ladyboy, dan ada jugalah nama-nama lain yang mungkin Ustaz tahu, yang boleh Ustaz kongsikan nanti. Yang pada kita, mereka ni adalah mereka golongan-golongan yang kita definisikan sebagai keliru identiti. Itu yang kita nampak dengan jelas. Kerana ada yang kata ini adalah fitrah mereka. Lahir tetapi terperangkap dalam tubuh lelaki. Tapi jiwanya wanita. Ada yang kata begitu. Ada yang mengatakan ini satu pilihan, hak sebagai manusia, yang boleh memilih nak jadi gender yang berbeza. Dia rasa dia lahir lelaki, tak suka lelaki, nak lahir sebagai wanita. Jadi dia rasa itu hak dia. Jadi semua ini menjadikan topik perbincangan kita untuk kita melihat apa cerita di sebalik topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Dan bersama dengan saya hari ini Ustaz Ahmad Tarmizi yang merupakan penolong pengarah kanan unit bimbingan kecelaruan gender. Dah ada unit khas lah. Dari bahagian keluarga, sosial dan komuniti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Jakim, yang kita bawakan khas sebagai orang yang turun padang lah dalam urusan membimbing golongan-golongan ini. Jadi saya minta Ustaz kenalkan diri dulu lah Ustaz. Kita tahu nama dah, kita dah tahu dah jawatan dia. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit tentang pengalaman Ustaz dalam membawa golongan-golongan ini ke pangkal jalan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syauqi selaku moderator pada pagi ini. Dan saya ingin mengambil kesempatan ucapan terima kasih kepada penganjur atas jemputan untuk bersama-samalah saya berkongsikan tajuk kita pada pagi ini. Saya merupakan pegawai yang bertugas di, sebagaimana yang disebut oleh Ustaz Syauqi tadilah, dipanggil unit kecelaruan gender lah, di bahagian keluarga sosial komuniti Jakim itu sendiri. Yang mana secara umumnya saya boleh katakan unit ini satu unit yang kita cuba untuk memulihkan. Kita nak menyantuni golongan yang mengalami kecelaruan identiti. Sebab kalau di luar sana kita lihat mereka ini yang mengalami masalah ini, dia memperjuangkan hak mereka. Hak mereka. Jadi kita katakan di sini hak mereka iaitu untuk dipulihkan. Untuk dibimbing, kita santuni untuk mereka kembali
kepada fitrah yang asal. Itu yang kita kata hak yang perlu ada pada mereka tu. Jadi itulah boleh saya katakan sedikit sebanyak mengenai tentang unit ini, yang mana kita mengadakan apa yang kita sebut sebagai Kamp Bimbingan Spiritual Islam, KBS. Dulunya nama Mukhayyam, kemudian kita rebranding. Biasalah sekarang ni semua nak rebranding dan sebagainya, jadi kita rebranding balik jadi KBS, Kamp Bimbingan Spiritual Islam, yang kita adakan secara berkala 3 kali setiap tahun. Dan kita bukan hanya untuk maklumat Ustaz Syauqi juga, bukan hanya golongan transgender saja. Bahkan kita juga kita menyantuni golongan gay, atau disebut hari ini pada dengan istilah MSM, Man Sex Man, dan juga golongan lesbian. Ini di antara beberapa kumpulan kami panggil sebagai kumpulan rentan yang kami cuba santuni melalui program-program yang diadakan melalui JAKIM itu sendiri. Di bawah unit Ustaz jaga hari ni lah. Ya. Okey, dia unit kecelaruan gender. Satu tanggungjawab task force untuk mengembalikan fitrah lelakinya, mengembalikan fitrah wanitanya, dan mengembalikan fitrah keluarganya. Jadi itu satu kerja yang sangat-sangat orang kata responsible, satu tanggungjawab amanah besar. Macam Ustaz cakap tadi, sembang-sembang tepi tadi. Inilah satu-satunya jabatan kerajaan yang menjaga semua daripada lahir sampai mati. Urusan agama ni, daripada kita lahir ni sampailah kita mati. Daripada kita dalam buayan sampailah liang lahat. Macam mana kita nak menentukan kita punya urusan agama ni. Dan halal haramnya. Ya, betul. Urusan akidah kita lagi, pendidikan kita lagi. Syurga neraka kita pun mereka jugalah yang akan memastikan kita berada di jalan yang lurus. Jadi ini satu tanggungjawab agama yang dipikul oleh jabatan kerajaan, terutamanya JAKIM, yang nak memantau dan pastinya dia berdepan dengan cabaran-cabaran yang sangat orang kata mendesak dan juga mengasak daripada dulu sampai sekarang. Bukan mudah kita nak berdepan dengan golongan-golongan begini. Sebab kalau dah disebut tadi sebagai satu community, mereka pun mempunyai community mereka juga. Jadi itu tanggungjawab tu nak berdepan. Kalau seorang dua individu mungkin lagi senang. Tapi kalau mereka dah ada kumpulan mereka sendiri, community mereka sendiri, tu cabaran yang besar lah saya nampak. Okay Ustaz, sebelum kita pergi jauh, kita nak lontarkan dulu dari segi definisi dan juga perspektif. Bagaimana Ustaz bila kita sebut lelaki tapi bukan lelaki ni, apa maksudnya dari sudut Islam? Itu satu. Dan bagaimana kita nak bezakan antara sifat lembut semula jadi dengan kecelaruan identiti tu? Baik. Istilah yang Ustaz Syauqi sebutkan tadi, lelaki bukan lelaki, ni satu istilah yang dibina, yang mana saya kira pada nilai ilmunya kita boleh katakan merujuk kepada seseorang yang mana secara biologi ni dia lelaki. Cuma dia tidak menzahirkan sifat-sifat maskulinnya, sifat-sifat kelakiannya itu sebagaimana yang ditentu oleh syarak. Sama ada melalui dia punya, kita kata, penampilan dia, cara dia berpakaian, cara menghiaskan diri, style rambutnya, itu, atau juga dari sudut tingkah laku. Yang mana kita tengok dari sudut tingkah lakunya, cara berjalan, macam perempuan. Cara dia bercakapnya dan tingkah-tingkah laku lain. Jadi kita tengok dia ni secara umum kita tengok macam lelaki, cuma ada beberapa part yang saya katakan tadi yang mana seolah-olah melanggari jantina yang asal pada dirinya. Jadi perkara inilah sebenarnya yang disebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Bukhari yang mengatakan di mana sabda baginda, la'anallahu al-mutasyabbihin minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Ini laknat Allah bagi orang lelaki yang berperwatakan yang dengan golongan wanita, dan juga wanita yang mana gaya berperwatakannya sama seperti lelaki, mana kontra dari sudut fitrah asal yang ada pada diri. Jadi perkara ini merupakan sesuatu perkara yang dilarang pada syarak. Sama ada saya katakan tadi, sama ada dari sudut penampilan yang dibuat ataupun tingkah laku. Tingkah laku yang dilakukan yang bertentangan dengan jantina asal. Jadi apa yang Ustaz sebutkan tadi tentang ada yang semula jadi tak semula jadi, ini yang dibahaskan oleh para ulama. Antaranya yang disebut
oleh Al-Imam Suyuti berkenaan tentang uh, dipanggil istilah mukhannas. Hmm. Mukhannas ni kita katakan seorang lelaki yang kita tengok sifat dia tu ada mirip keperempuanan. Hmm. Ada sikit, adalah nilai-nilai identiti tu ada. Dia Jadi konsep khunsa tu lah. ia khunsa lain. Lain pula. Sebab khunsa ini merupakan orang yang mana dilahirkan dua Memang jantina. dua jantina. Okey, itu clear. Clear. Maknanya dia ada hukum yang terkait pada khunsa. Okey. Yang ni dia mukhannas. Hmm. Orang lelaki yang mana kita tengok dari sudut penampilan ada ciri-ciri keperempuanan. Jadi para ulama bahagikan pada dua yang ni Ustaz. Yang pertama disebut sebagai mukhannas khalqi. Maknanya mukhannas secara semula jadi. Dia ni makna dia lahir sebagai lelaki tapi kita tengok perwatakan dia ini memang ada ciri-ciri sikit macam perempuan. Jadi ulama kata tidak berdosa, cuma dia perlu pupuk dan berada pada landasan sebagaimana jantina asal dia. Mana kalau dia berjalan lembut, dia kena keraskan cara dia berjalan. Mana sesuaikan sebagaimana jantina yang sebenar pada dirinya. Dan ini ada realiti yang berlaku. Kita tengok beberapa mungkin kawan-kawan kita, sahabat kita nampak ada sifat sedikit kelembutan. Tapi tidak bermakna dia perempuan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dia kata sebagai mukhannas ghair khalqi. Yang ni masalah. Yang mana sebab apa? Sebab dia ni meniru-niru gaya perempuan. Dari sudut yang saya katakan tadi, penampilannya, tingkah lakunya, sedangkan dia lelaki. Dia dilahirkan tak ada pun nilai-nilai kelembutan. Nampak kita kata masculine lah. Cuma kerana pengaruh kawasan sekeliling, pengaruh keluarga dan sebagainya, dengan media sosial dia pada hari ini, akhirnya membentukkan dia satu kita kata watak baru. Jadi inilah untuk kita nak membezakan apa yang ulama sebut yang dia kata khalqi dan juga ghair khalqi, yang tidak asli, yang mana kedua-dua golongan ni ada disebut oleh para ulama, tetapi hukum dia dikira sebagai lelaki, bukannya perempuan. Tu yang kecelaruan identiti tadi tu lah. Ya. Dia nak memilih lelaki ke atau perempuan. Ya. Dia nak ikut hati dia, hati macam perempuan. Lembutnya perempuan. Jadi kat situ nak mendefinisikan. Tapi itulah, kejadian Allah dah bagi dah. Sepatutnya kat situ orang dah sedar dah. Sedar dirilah aku ni lelaki contohnya. Tapi kerana environment macam Ustaz cakap tadi, persekitaran yang menyebabkan dia rasa memilih untuk menjadi wanita, memilih untuk mengikut trend semasa. Because trending kan hari ni bila kita tengok dah terlalu normal. Lelaki bertukar menjadi wanita. Jadi ramai orang persepsinya boleh. Jadi itu yang kadang-kadang tu kita takut, kerana bila ada seseorang yang menjadi satu ikon kepada mereka, dia membuatkan orang jadi terinspirasi. Dia rasa ada idola yang membuatkan, oh dia boleh, kenapa aku tak boleh? Kan? Lepas tu dari segi tindakan pula, penguatkuasaan. Tengok boleh je. Kan? Tak ada pun ada orang tangkap dia. Tak ada pun undang-undang yang mendesak dia. Kat situ kita nampak mungkin dari pengalaman Ustaz. Apa punca yang paling biasalah yang buatkan seorang lelaki ni dia boleh jadi lembut atau pondan, dan adakah faktor kerana genetiknya, adakah kerana didikan, ataupun boleh kita katakan trauma. Trauma ni saya faham pengalaman kita kat sekolah dulu, pengalaman kita di institusi pendidikan, budak-budak asrama lah selalunya yang pernah tinggal di asrama. Kadang-kadang kita tak sedar kita di-groom oleh persekitaran, oleh senior, oleh kawan-kawan yang asalnya kita ni orang nampak tanda-tanda kelembutan itu pada kita. Sampai dia kata kalau dia suntik sikit, akhirnya kita pun akan keluarlah ciri-ciri kewanitaan kita tu. Macam mana Ustaz? Baik, jika kita perkatakan dari sudut punca dia, saya merujuk kepada kajian yang pernah dibuatlah sebelum ni. Antaranya Dr. Izwan, yang mana merupakan salah seorang pegawai JAKIM yang buat kajian di peringkat Doktor Falsafah dalam isu LGBT ni. Dia ada nyatakan dalam kajiannya, antaranya pertama dia kata pola asuhan. Pola asuhan daripada keluarga, yang mana keluarga itu mendidik dengan jantina yang berlawanan dengannya. Jadi saya bawa satu contoh. Ini sedikit pengalaman saya bila mana saya
mengadakan sedikit temu bual dengan peserta kami lah. Jadi ada seorang tu yang mana dia ni dia 5 beradik. Jadi dia dibesarkan dalam keadaan yang role model lelaki yang tak kuat. Nah, sebab apa? Hmm. Sebab dia seorang lelaki, 4 orang lagi kakak dia adalah perempuan, ibu dia, jadi mak ayah dia telah bercerai. Jadi dia duduk dengan mak dia, dengan kakak dia. Jadi perkembangan dia bersama dengan golongan kita wanita, perempuan. Sehingga kan dia ni orang Felda, bukannya orang senang. Jadi pakaian-pakaian yang ada pada kakak dia tu dia pakai. Mak dia kata tak payah beli baju baru lah. Ini boleh pakai, ni baju ni unisex boleh pakai. Jadi sedangkan dia bila dah pola asuhan sebegitu, akhirnya membentuk karakter diri dia. Jadi ini di antara pola asuhan. Yang Permulaan ya. ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang ada Ustaz sebut tadi, iaitu dari sudut persekitaran, surrounding dia, kawan-kawan dia, lebih-lebih lagi berada di asrama. Kadang-kadang kita tengok bila mana mereka ni ada faktor kena dibuli dan sebagainya, dan orang tengok dia lembut. Jadi akhirnya dia digerung. Ada pula kumpulan-kumpulan lain yang mana mempunyai nilai yang sama dengan dia, akhirnya membentuk satu komuniti di sekolah dan juga di IPT sendiri. Yang mana kita tengok ada kumpulan-kumpulan sebegini yang mana kita lihat membawa identiti sebegini. Jadi persekitaran juga memainkan peranan yang penting dalam membentukkan karakter seseorang tadilah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya boleh katakan dari sudut teknologi digital yang ada pada hari ini, media sosial dan sebagainya. Pengaruh tengok dalam dalam rancangan-rancangan sama ada dalam TV, mungkin di media, di medsos, TikTok dan seumpamanya yang ada pada hari ini yang memperagakan perkara-perkara sebegini. Saya cukup risau melihat kadang-kadang anak-anak kita sendiri tengok beberapa video-video yang seolah-olah dia membentuk wajah-wajah manusia ni. Kadang-kadang kita tengok ni bukan yang Malaysia buat lah, dan dari Korea, daripada negara-negara. Jadi dibentuk muka sekali lelaki kemana perempuan. Jadi dia seolah-olah di situ dia nak mewujudkan satu karakter barulah. Dan seolah gender baru. Mungkin kita third gender sebab mereka mengaku sebagai mereka third gender. Jadi itu kita bimbang kalau dilihat oleh anak-anak kecil sebagai contoh, dia akan membina dia punya peribadi dia. Sebab itulah sewaktu mana cerita yang menjadi minat bukan saja di Malaysia, bahkan di Indonesia sendiri, iaitu cerita Upin dan Ipin. Ya. Kalau kita masih lagi ingat watak Abang Saleh. Betul. Jadi benda ni JAKIM sini pernah tegur kepada rancangan tersebut. Kerana unsur ni kita bimbang mereka menormalisasikan benda ni. Dia kata sedutan itu untuk mewarnaikan cerita tu, tapi kita bimbang. Sebab cerita ni bukannya macam orang tua macam kita. Dan kita mungkin dah tak tengok. Tapi kita bimbang bila melibatkan cerita ni diminati oleh kanak-kanak kecil. Jadi di sini kita bimbang. Bila kita didedahkan dengan hiburan sebegini, bimbang membentuk karakter yang bercanggah dengan identiti yang sebenar tadi. Itu 3 benda lah saya rasa Ustaz. Dalam saya terpunca membawa kepada perkara ini. Jadi kita nampak kuatlah pengaruh media ni. Sebab saya rasa sebagai kanak-kanak kita pernah membesar, kita melihat fenomena benda macam tu. Kadang-kadang adegan-adegan yang tak sepatutnya tu dia melekat dalam kepala. Dia melekat dan dia first impression dia berulang-ulang dan kadang-kadang rasa ingin tahu, curiosity kita tu. Dia kadang-kadang budak-budak ni dia dapat satu perkataan pun, dia tangkap perkataan tu. Dengan hari ni dengan teknologi yang mudah, dia boleh search. Dia boleh pergi Google, dia boleh pergi YouTube mencari apa maksud. Contoh macam tadi lah. Kadang-kadang orang tak tahu apa tu ladyboy contohnya. Dari perkataan tu saja yang ada curiosity ni mulalah cari. Dah cari perkataan tu, dia keluar macam-macam sampel yang ada dalam internet hari ni. Akhirnya nampak boleh buat, nampak lawa. Dan kadang-kadang yang perempuan ni saya rasa yang perempuan jadi lelaki tu satu. Yang lelaki jadi perempuan pun antara yang menyebabkan kejadian dia tu lebih cantik daripada perempuan yang original.
Ini yang berlaku pada hari ni, realiti. Hmm, So, hmm, Ustaz ada tak pengalaman macam tu? Yang hmm, Ustaz jumpa depan mata Ustaz yang Ustaz sendiri pun rasa hmm, istilahnya tu sampai bernafsu lah kalau kita hmm, nampak tu. hmm, hmm. Kejadian itu, fitrahnya macam mana tu Ustaz? Baik, soalan yang baiklah pada saya berkenaan tentang apa nama, ialah kemenjadian ni kan. Jadi kalau ikut pengalaman saya, melalui beberapa program yang pernah kita adakan. Jadi, memang kita dapati ada beberapa, mungkin tak ramailah daripada golongan komuniti ni, yang mana kita lihat bila mana dia eee kita berhias itu, mana kita nampak sebiji macam wanita. Hmm. Bahkan lebih lagi dia daripada wanita. Oh. Lebih perempuan dari perempuan. Istilah mungkin kita kata begitu. Jadi, inilah kadang-kala menyebabkan kita rasa, kurang selesa dan bimbang. Lebih-lebih lagi bila mana kami mengadakan program, jadi bila nak duduk bersama mereka, nak bincang dan sebagainya, kadang-kadang kita rasa seolah-olah kita bersama dengan wanita. Ini Hmm. perkara ini memang wujudlah. Jadi sebab itulah, dalam nak berurusan dengan, golongan sebegini, kami di JAKIM mudah je. Konsep kita terima dia dalam bagaimana keadaan dia. As is As is. Macam mana dia begitu kita terima. Kita nak sebab mereka ni satu golongan yang sukar didekati. Sebab tu ada orang panggil komuniti terpinggir. Jadi nak panggil dia orang datang program kita 30 orang. Kami JAKIM, kami tak boleh langsung terus cari, tak ada. Kita perlu menggunakan NGO dia. NGO yang mewakili golongan mereka untuk panggil mereka sama-sama untuk berada dalam program sebegini. Jadi bukan senang untuk bersama. Jadi kami terima apa keadaan dia. Ada yang memakai tudung. Dan sebelum ni ada yang solat bertelekung. Jadi di situlah melalui program yang kita buat, ya, kita cuba menceritakan apakah fitrah insan yang sebenar, apa yang sepatutnya. Sebab tu program KBS kita terdiri daripada 5 perkara. Pertama dari sudut kerohanian kita berikan kepada dia, kemudian sudut fardu ain, kemudian kesedaran kesihatan. Ini penting sebab kita akan panggil doktor pakar dalam bidang HIV untuk beri kesedaran kepada mereka. Kerana apa? Kerana golongan tersebut merupakan penyumbang kepada HIV. Dan kalau kita tengok kepada laporan daripada KKM yang saya hadiri beberapa bulan yang lalu, dia kata statistik di Malaysia sejak 2015 hingga sekarang, jangkitan HIV didominasi oleh MSM. Man sex man. Bukan lagi penagih dadah. Dulu kita dengar penagih dadah. Tak. 2015 dah bertukar trend. Ini yang membimbangkan kita. Apatah lagi di IPT akhbar beberapa bulan yang lalu merekodkan golongan MSM yang berada di IPT. Ni kita berikan juga dalam KBS. Bukannya hanya spiritual semata-mata. Kemudian yang keempat, kita beri juga dari sudut kaunseling. Motivasi kita berikan kepada mereka dan mereka ada latihan dalam kumpulan 5. Maknanya kita blend sekali. Sebab itulah saya nak cuba sebut juga di sini. Program JAKIM dulunya nama Mukhayyam yang sebut pada Ustaz. Dulunya kita buat mendapat kritikan bukan di dalam Malaysia, bahkan di luar negara. Disebut dalam satu persidangan golongan tersebut LGBT yang mana Malaysia melaksanakan satu program yang dinamakan sebagai Mukhayyam yang sangat keras, memaksa dan sebagainya. Jadi kita cuba counter balik, lawan balik dengan program yang kita buat. Jadi kita buktikan sehingga kan program kami sebelum ini pun bukan hanya dihadiri oleh golongan LGBT yang nak berubah, bahkan ada di kalangan mereka yang pro, yang cuba nak test kita. Jadi selepas kita program kita laksanakan, kita tanya mereka yang pro tadi. Jadi kata betul, program JAKIM tidak mendesak. Kita lebih kepada sukarela. Bahkan kita bagi token lagi kepada mereka. Kerana menghadiri program yang kita laksanakan tadi. Itu nak ceritanya program yang kita buat dalam menyantuni kumpulan rentan sebegini. Itu satu usaha yang sangat-sangat baik dari pihak JAKIM lah. Sebab nak menyantuni, satu kita santuni mereka lah. Sebab kita faham mereka ni adalah golongan-golongan yang tersasar. Dah tersasar jauh lah. Tersasar, kemudian tersisih. Dan mereka cuba bangkit melalui komuniti mereka sendiri.
Well, begitulah cara kalau kita selama ni berkeras dengan mereka, Hmm. bukanlah bermaksud kita berlembut dengan mereka, itu Hmm. kita bertoleransi dengan mereka. Yeah. Tapi kita cuba nak mengajak mereka kembali dengan Hmm. cara yang lembut lah, dengan Hmm. cara yang halus. Hmm. Tapi dalam masa yang sama tu, ada di kalangan mereka ni, ada tak keinginan dalam diri mereka tu untuk pulang kembali Hmm. ke pangkal jalan. Hmm. Tapi mungkin kerana desakan komuniti mereka sendiri, Hmm. mungkin ada yang dah berjumpa dengan ustaz sekalipun, dah berusaha untuk keluar. Tapi apa cabaran-cabaran yang mereka sendiri akui pada ustaz? Apa yang mereka luahkan pada ustaz tu yang menyebabkan mereka tak boleh tinggalkan komuniti ni? Ada tak ustaz? Baik. Kalau kita kata dari sudut apakah faktor yang menghalang dia Mhm. untuk berubah ni, antaranya boleh saya katakan mereka ni dari sudut dalaman mereka sendirilah. Mhm. Keterikatan dengan emosinya, keterikatan dengan hati mereka tu sendiri yang kuat mengatakan mereka ini adalah jantina yang berlawanan dengan apa yang ada pada zahirnya. Itu begitu. Sebab beberapa orang yang saya pernah bersembang, berbual sewaktu program itu, mereka boleh saya katakan mereka ni akan kata hati, sebab hati. Suara hati, panggilan hati, bisikan, halunis macam-macam. Kalau ustaz dengar saja memang sehari tak habis lah. Dengar dia punya ayat-ayat, dan ayat dia sangat puitis lah. Macam ustaz kata tadi, saya sebenarnya ustaz, saya ni seorang perempuan tapi terperangkap dalam tubuh lelaki. Tapi dia orang ni, kita yang saya tengok, kalau bab tang berhias tu macam perempuan, tapi kalau makan Macam lelaki. perut lelaki lah. perut jantan lah. Maknanya memang makan tu lelaki. Jadi nak kata mereka akan boleh saya katakan mostly dia akan kata pada hati mereka. Sebab itulah bila saya tengok begini, saya teringat kata-kata seorang ulama iaitu Ibn Qayyim rahimahullah. Dia kata hati yang kotor ini akan disalahgunakan dengan membenarkan nafsu. Nah, sebab Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia ni akal. Untuk apa? Untuk menguruskan nafsu. Haiwan ada nafsu tapi tidak ada akal. Jadi bila hati dia ni kita kata rosak lah, ada masuk unsur-unsur yang tidak sihat tadi, menyebabkan telah dia membenarkan nafsu dia tadi, akhirnya dia mengatasi kewarasan akal yang Allah beri pada dia. Nah, nafsu dia orang istilah kita kata berkiblatkan kepada nafsu lah. Akal tak guna. Dia boleh berfikir cara baik, tetapi dia terlalu terkongkong dengan nafsu yang dia ada, yang bersarang pada hati mereka, di samping saya boleh kata persekitaran mereka tu sendirilah. Yang mana kita kata kebanyakan daripada mereka ini orang yang telah dibuang keluarga. Jadi tak nak kembali kepada golongan mereka. Nah, mereka kata stigma masyarakat tak boleh terima mereka dan sebagainya. Jadi dia kembali kepada golongan mereka. Sebab itulah kita tak pelik bila mana dia datang program kita, berkemungkinan besar juga dia kembali balik kepada kumpulan mereka itu dan meneruskan sebagaimana kerja yang sebelum ini. Ada tak ustaz di kalangan yang ustaz dah bertemu, dah berdepan dengan mereka ni, adakah golongan-golongan ni ada dia punya kasta di sini, di kalangan yang educated, ada golongan yang berprofil tinggi ke, ada golongan yang kita nampak so-so, lebih kurang kerana terikut-ikut dengan trend. Tapi yang mana lebih mendominasi? Educated ke? Adakah sebab terpelajar? Dari segi akademik, excellent. Tapi mereka boleh masuk juga ke dalam golongan ni. Macam mana tu ustaz? Sebelum saya jawab soalan tu, mungkin ustaz pun ada pengalaman di universiti dulu. Golongan mereka ni kalau bab akademik excellent. Betul. Saya setuju. Memang cerdik. Saya setuju tu. Kalau kelompok dia tak ramai tapi cerdik. Kadang-kadang kita minta nota dengan dia. Dia rajin buat nota cantik lebih dari perempuan. Jadi kita minta daripada mereka. Jadi cuma bila saya orang kata down to earth, turun ke lapangan di Padang, itu konteks universiti. Jadi saya dapati mereka ni ada perbezaan dari sudut kerjaya lah, pendidikan dan sebagainya. Ada pegawai bank, kerja bank. Kita kata orang cerdik lah. Nah, boleh bekerja di institusi swasta yang hebat di bank, dan ada yang kerja yang manager di shopping complex pun ada. Dan beberapa tempat-tempat lain ada bisnes sendiri juga. Jadi berbeza. Cuma yang saya boleh katakan yang mendominasi itu masih lagi di kalangan mereka yang tidak berpendidikan tinggi lah.
Saya boleh kata itu. Hmm. Bukan saya tidak maksud apa, bila saya tengok latar belakang tu, ada yang kerja-kerja biasa-biasalah, ada mak andam, ada Hmm. kerja dia sebagai tukang gunting dan sebagainya. Jadi saya boleh kata ada yang berpendidikan tinggi dan ada yang mereka, dan boleh saya kata ramai juga di kalangan mereka itu yang kurang berpendidikan, yang terjebak dalam perkara ini. Cuma Hmm. yang kita bimbang, yang kita sangat takuti bila mana mereka ni terlibat dalam kerja-kerja kita kata yang berisiko. Hmm. Umpamanya kerja-kerja seks dan sebagainya, pekerja seks, pekerja Pekerja seks. lorong. Jadi inilah yang sangat kita bimbang. Kenapa? Kerana bahaya pada dirinya satu, ya bahkan dia boleh membahayakan kepada orang lain. Jadi ini realiti yang berlakulah setakat apa yang saya tengok di kalangan kumpulan sebegini. Sebab kita sendirilah, kita tak boleh nafikan. Mhm. Trend golongan-golongan begini sebenarnya dah terlalu terbuka. Hmm. Kita boleh jumpa mereka di mana-mana, di Hmm. media sosial. Mhm. Ada yang dah berjaya menjadi ikon, Mhm. even dah menjadi businessman yang Hmm. sangat-sangat dikenali. Ya, betul. Founder. Dan penerimaan daripada masyarakat pula acceptable. Tak apa, tak ada masalah. Even menyokong pula dia dengan produk dia, dengan membeli lagi je. Mereka mendapat keyakinan ni kerana apa? Masyarakat menerima mereka. Tapi bagi yang berstatus begitu, senang nak maintain. Yang hidup pun Cukup-cukup makan. segan-segan ni kan, cukup-cukup makan ni. Pengalaman Ustaz ni, macam mana mereka nak maintain kewanitaan mereka tu? Saya dipahamkan ada bahan yang mereka kena ambil untuk memastikan mereka masih lagi dalam keadaan segar sebagai wanita tu. Macam mana tu Ustaz? Baik, golongan, kita kata golongan transgender lah kan, yang kita bincang pada pagi ni. Kita boleh bahagikan kepada dua lah hukum, mungkin saya kata begitu. Pertama, yang mana dia hanya berubah dari sudut, kita kata dari sudut penampilan, fizikal, maknanya dia rambutnya panjang, make up begitulah. Dan ada sebagian mereka yang telah membuat modifikasi lah, kita kata. Modified betul. Modified betul lah. Kalau kereta tu, kereta Viva tukar jadi kereta, kita kata kereta Mercedes lah. Contoh begitu. Jadi dia dah buat buah dadanya, kemaluan pun telah dipotong. Jadi yang kategori ni dia, kita boleh katakan high maintenance. High maintenance. Sebab dia perlu mengambil beberapa suplemen untuk mengekalkan sifat perempuan yang cuba dijelmakan. Antaranya yang pernah saya tanyalah, dia kata ambil pil-pil suplemen daripada bunga matahari dan beberapa suplemen yang lain untuk mengekalkan kejelitaan yang diimpikan lah. Dia sebab kalau dia kata, Ustaz, kalau lupa nak makan tumbuh bulu balik. Jadi dia nak reduce testosteron dia tu. Jadi itulah dia antara. Jadi kos ubat-ubat tu, yang setahu saya lah setakat ni, ubat tu kebanyakannya kita diimport. Jadi kita tahu import mesti ubat tu harga tinggi. Mahal harganya. Jadi itulah bila begitu keadaan, jadi dia memerlukan satu kos yang tinggi untuk maintenance diri dia pada tiap-tiap bulan. Jadi kita kata contoh RM300 sebulan. Jadi inilah bebanan yang dia ada tu, tak kira lagi keperluan makan minum, tempat tinggal dan sebagainya. Jadi komitmen yang lain. Jadi sebab itulah yang mereka ada kerja, okey, alhamdulillah. Yang kerja online ke, yang kerja yang ada salon, yang kerja yang yang kerja kita kata yang tak bagus tadi, kerja di lorong, maka dia akan kembali usaha untuk apa? Untuk keperluan, tuntutan yang diperlukan pada diri mereka tu sendiri. Itu cabaran mereka golongan-golongan ni. To sustain. Sustain diri dia. Untuk berada dalam komuniti mereka. Tapi itulah Ustaz, antara benda yang kita dapat bincang tadi tu, antara cerita tentang pengaruh media sosial, apa semua ni, saya dapati tidak sedikit banyak dipengaruhi dengan budaya K-pop, dipengaruhi dengan industri hiburan yang banyak menunjukkan image genderless atau pretty boy. Kalau tengok sampai kadang tengok yang Korea ni, kita pun dah tak kenal dah, yang lelaki dengan perempuan ni dah sama lah. Jadi ini yang kadang-kadang yang membuatkan lelaki-lelaki ni rasa okey jadi pondan, lelaki lembut, ataupun lembutnya berlebih-lebih lah, lagi lembut daripada perempuan kadang-kadang.
Dan macam mana kita nak letakkan kalaulah kita ada anak lelaki lembut macam ni, apa peranan ibu bapa? Bagaimana kita nak qawamkan dia balik? Nak rijalkan dia balik? Nak keraskan dia balik? Ataupun ibu bapa tu memilih untuk membiarkan saja? Atau dah Fitrah. nak buat macam mana? Takdir. Takdir. Takdir ni masalah ni Yeah. salahnya kembali pada Allah lah. Yelah. Kan? Jadi dia tak salahkan dirinya sebagai bapa, ibu yang tak tegas daripada awal. Dia salahkan takdir tu. Ibarat menyalahkan Allah lah. Dah bagi kat dia anak macam ni. Ya, betul. Jadi ada tak cara yang berhikmah daripada pandangan ustaz, pengalaman ustaz, ataupun JAKIM sendiri kalau dah ada program yang khusus ni, macam mana kita nak membentuk semula identiti maskulin bagi golongan-golongan macam ni? Baik, yelah sebagaimana yang ustaz kata tadi, tak dinafikan banyaknya siaran-siaran pada hari ni yang yelah kita tengok kita keliru dari sudut jantina dia. Contohnya macam ustaz kata tadi, K-pop. Memang kalau kita tengok ni lelaki ke perempuan, maka menjadi ikutan pada hari ni. Orang minat kepada perkara sebegini. Jadi sebagai as a parent dan ibu bapa, maka perlunya ada langkah-langkah untuk kita ambil supaya mereka ini kembali pada jalan yang sebenar. Tengok balik dia dari sudut mana. Anak-anak kita tadi, apakah sumber-sumber yang mana boleh mendorong mereka kepada perkara yang buruk tadilah. Kalau dari sudut hiburan, maka perlu limitasi dari sudut hiburan. Cuma saya lebih suka kepada untuk nak istilah ustaz mengkeraskan dia tadi kan. Jangan guna perkara kasar untuk mengkeraskan mereka. Kita guna pendekatan pada saya lebih suka pendekatan yang berbentuk hikmah lah. Kita bawa kepada mereka kita nilai-nilai kelakian yang sebenar, dan cerita kelebihan-kelebihan yang ada pada lelaki yang patut dia berbangga dengan nilai-nilai tersebut. Sebab nilai lelaki ni Allah takdirkan kita lelaki, dia ada nilai-nilai yang tersendiri. Yang mana orang perempuan tidak boleh melakukan, kita boleh buat. Imam solat, perempuan tak boleh jadi imam kepada lelaki. Jadi tidak semua perkara yang wanita boleh buat, lelaki boleh buat, wanita boleh buat. Jadi benda-benda itulah kalau kita semai, di samping kita membawa budaya-budaya yang baik dalam keluarga. Jadi pada saya sedikit sebanyak boleh dapat memperbetulkan keadaan tadi, di samping aspek-aspek luaran tu lah. Kita tak boleh nafikan kalau anak kita ni tak tahu langsung dunia luar pun, itu satu kerugian juga. Cuma tabisan tu perlu adalah apa yang dia boleh, apa yang dia tak boleh, dalam konteks nak membina syakhsiah kita kata remaja, anak-anak pada masa akan datang. Itu pandangan saya. Bagus ustaz. Saya rasa ustaz pun ada kongsikan juga macam mana ustaz punya program. Kalau yang nampak lelaki-lelaki je ni wajarnya dibawa ke ladang-ladang, wajarnya dibawa ke tempat-tempat yang sesuai dengan naluri dan juga fitrah mereka. Lelaki patutnya kerja dekat tempat-tempat kasar lah, bela kambing contohnya ustaz kata tadi kan. Berbanding dah lelaki jadi mak andam. Jadi dia lagi membawa mereka jauh, membawa kepada naluri fitrah wanita. Jadi saya nak dapatkan satu rangkuman daripada ustaz lah, dari segi cabaran. Macam mana ustaz mendepani golongan-golongan begini. Mungkin banyak cabaran-cabaran yang ustaz dah lalui dari program-program yang ustaz dah buat. Dan ada tak hasil daripada program yang ustaz buat tu kejayaan yang berjaya membawa sekurang-kurangnya, kalau dari 100 orang tu seorang kita dapat selamatkan pun dah satu kejayaan, betul. Ada tak hasil dari program ni berjaya memulihkan golongan-golongan ni? Baik, sebelum saya respon kepada jawapan ustaz, kita beberapa buah negeri yang mana mereka memperuntukkan golongan transgender ni di bawah asnaf ar-riqab. Iaitu asnaf ar-riqab ni iaitu asnaf untuk orang yang perhambaan, melepaskan orang berhambaan. Jadi mereka meluaskan tafsiran itu, meletakkan golongan transgender ini, LGBT, di bawah kategori tersebut, mana orang yang terbelenggu dengan jantina. Jadi mereka melalui tersebut maka dapatlah sebahagian dana zakat untuk kita membangunkan mereka ini. Bukan saja dari sudut saksiah, dan ada negeri yang mana sebagaimana Ustaz sebut tadi, yang mana menyediakan career path, laluan kerjaya kepada mereka. Sebab mereka sentiasa bertanya, Ustaz, saya dah datang program Ustaz, saya ikuti, saya faham dan sebagainya. Jadi saya lepas ni, saya ni kerja set worker, jadi saya habis program ni ke mana? What's next? What's next? Way forward nak ke mana? Jadi
bila adanya duit-duit dana daripada zakat sebegini dapat membentuk mereka. Contoh kita hantar mereka kursus peternakan, kita bukalah. Ini ada negeri buat yang lagi, jadi mereka ada kerja. So kita dapat mengekalkan dia cara hidup dia. Ustaz katakan tadi cara hidup yang lebih kelakian, maskulin tu. maskulin Jadi itu yang mana kita cuba buat. Dan dari sudut kalau kita lihat dari sudut program JAKIM ni, sekian saban tahun kita berterusan melakukan sebegini, memang kita dapati di sana terdapat beberapa kita kata beberapa orang yang istiqamah bersama kita. Bila kita buat program, muka dia ni lagi. Ada. Dia seronok program bersama kita. Dan dia nak berubah dan sebagainya. Dan ada yang dah jadi ikon kepada kumpulan-kumpulan yang lain. Untuk makluman Ustaz, kami buat program KBS ini di semua negeri. Dan kita ada NGO dia. NGO dia ada ikon di sini. Di Johor ada ikon dia, di Kelantan ada ikon dia. Jadi mereka ni ada ikon di sendiri. Yang mana mereka ni kita kata orang yang dah berubah dan istiqamah berada pada jalan tersebut. Dan kita dah sebahagian mereka kita dah TOT-kan mereka supaya apa? Supaya boleh jadi trainer kepada orang sahabat-sahabat mereka yang lain. Sebab nak mengharapkan program kami 3-4 kali setahun. Jadi nak jumpa next negeri ni dah berapa tahun. Jadi peninggalan jadi diorang ni lah yang cuba membantu apa keperluan, apa segala masalah. Dan jika mereka ada masalah, dia jumpa kita balik. Dan mereka ni jadi kita sentiasa keep in touch untuk berubah mereka. Dan ada di kalangan mereka dah kita hantar berjaya pergi ke umrah. Yang haji pun ada. Dan melaksanakan haji. Jadi kita nampak ada perubahan. Walaupun kita kata tidak secara drastik, tapi nak ke arah berubah tu ada. Pada saya ini satu petanda yang baik lah untuk mereka. Kata orang tak dapat semua, kita dapat seberapa boleh yang kita lakukan untuk membantu golongan sebeginilah. Betul. Saya rasa menarik ya. Bila kita ada satu kategori khusus dalam surah At-Taubah tu ayat 60 tu, selalunya kita definisikan ar-riqab itu sebagai hamba. Jadi hamba mana ada dah zaman sekarang ni. Kan? Jadi hamba yang bagaimana? Jadi mereka ni hamba nafsu mereka lah sekarang betul. ni. Jadi mereka duduk di bawah satu kecelaruan yang menyebabkan mereka boleh jadi tertindas juga. Al-Ghorimin pun kadang-kadang boleh juga tersepit kan. Mereka tersepit. Tak tahu di mana kategori mereka nak diletakkan. Adanya orang kata satu usaha dari pihak kerajaan, dari pihak zakat contohnya, yang boleh mengeluarkan, salurkan sedikit dana membantu supaya mereka ni dapat kembali balik ke tempat. Tu saya rasa tu satu usaha yang masyarakat pun tak ramai yang tahu tentang macam mana bergeraknya movement begini untuk membawa mereka kembali ke pangkal jalan lah. Dan saya rasa platform yang ada pada JAKIM sekarang ni sepatutnya kita kena bagi tahu orang lah. Kalau 3 kali setahun program tu memang tak cukup. Dia memang kena ada satu program yang orang kata apa, menyasar kepada mereka itu dan akhirnya support daripada orang ramai. Saya rasa mungkin ada ibu bapa yang nak anak-anak mereka kembali ke pangkal jalan. Betul? Dan saya secara peribadi pun kadang-kadang kita memikirkan juga nasib umat kita ni. Di akhir zaman ni, ending itu yang menjadi kita punya matlamat kita. So adakah kita mati nanti, kalau tadi Ustaz pernah cerita, yang datangnya itu dah memang perempuan dah. Bertudung lagi. Solatnya pun dah solatnya wanita. Kan? Nak letak di mana kategori ni? Dalam agama pun mereka dah jauh tersasar. Dan ketika matinya pula tu macam mana kita nak menguruskan mereka? Kalau tadi digunakan istilah amrat contohnya sampai ada nafsu. Kalau dah nak mandi mayat pun yang lelakinya memanglah lelaki nak menguruskan lelaki. Tapi dah kalau dah tersembul semua benda tu kadang-kadang tu yang lelaki pun jadi bernafsu. Jadi macam mana nasihat Ustaz lah kepada golongan-golongan ni dan juga mereka yang mungkin ibu bapanya, anak-anak mudanya yang masih lagi boleh berpatah balik. Ada peluang lagi untuk kembali balik kepada fitrah yang asal. Dan selalunya dia bermula dengan the first step lah. Betul. Apa langkah pertama? Apa the first step yang ibu bapanya, lelaki-lelakinya nak kembali qawam balik. Mengikut fitrah yang Allah dah tetapkan.
Kalau kita katakan the first step lah. The first step perlu kita ialah Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Hujurat. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai sekalian manusia, telah kami ciptakan kamu tu daripada dua jantina je. Terimalah hakikat dua jantina, dan jantina ditentukan oleh Allah. Kan, bukan kita yang menentukan jantina. Khunsa pun dia bukan tukar jantina. Khunsa ni yang doktor melakukan pembedahan untuk pengesahan jantina je, mengesahkan jantina mana yang layak bagi dia. Ini satu kurnia Allah pada kita. Dengan memahami jantina kita yang sebenar, maka di situlah kita memahami apa yang telah difitrahkan Allah pada kita. Kita berubah mengikut apa yang Allah kurniakan kepada kita, dan itulah yang terbaik untuk kita. Sebab ada mereka mempersoalkan lelaki-lelakian yang dia nak perempuan. Jadi pada saya kita kenal diri kita balik. Kita fahami Allah tentukan kita ini satu kebaikan pada kita. Dan pada diri Nabi itu sendiri nak menjadi qawam. Kalau kita tengok pada diri Nabi itu sendiri mempunyai nilai qawam yang sempurna. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebab uswatun hasanah disebut oleh para ulama satu contoh yang lengkap, sempurna dalam segala bentuk. Disebut qawam, memimpin, Nabi lah pemimpin yang baik. Kalau dari sudut keluarga, suami yang terbaik, semua terbaik. Dia tak macam golongan orang orang bukan Islam, dia tercari-cari ideal, ikon dia. Sebab ikon dia tak sempurna. Sekejap dia ikut orang ni, sekejap dia artis ni, sebab tak sempurna. Bila berlalu masa, tak relevan dah, cari yang lain. Jadi ambil yang apa yang ada pada Nabi SAW, nilai qawam yang ada itu sendiri, dan insya-Allah saya kira kita dapat kembali kepada fitrah yang sebenar lah, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Menarik ya ayat yang ustaz bacakan tadi, dan sambungan kepada ayat tu adalah liman kana yarjullah hawal yaumul akhir. Jadi ceritanya adalah bagi mereka yang nak berharap kepada Allah dan dia nak kembali balik ni kepada hari akhir ni. Pengakhiran. Cerita macam mana kita nak mengakhiri apa yang dah berlaku kerosakan pada dunia ni, dan kita mengharapkan dia berakhir lah. Biarlah lelakinya lelaki, perempuannya perempuan, tak ada lagi LGBT, tak ada lagi lesbian. Itu pengakhiran yang kita mengharapkan. Ending kepada dunia ini akan menjadi kembali kepada fitrah agama. Itu harapan kita ni. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz atas perkongsian yang diberikan. Dan ada tak saluran ataupun helpline yang kalau kata ada orang masalah yang mengikuti podcast kita ni, dia nak merujuk siapa? Kalau dia nak call Jakim, kalau dia nak call unit Ustaz, adakah nombor-nombor ataupun perhubungan yang mereka boleh contact? Dia sebenarnya kita ada website Laman Hijrah Diri. Laman Hijrah Diri website Laman Hijrah Diri, yang mana mereka boleh mencapai kita melalui laluan tersebut lah. Dan di samping mereka menghubungi Jakim lah. Sebab saya nombor penuh tu saya kurang pasti, cuma boleh call kepada Jakim dan maklumkan kepada suruh panjangkan kepada bahagian keluarga, sosial dan komuniti. Cuma satu lagi saya nak maklumkan, kita di Jakim kita ada KSKCC. KSKCC iaitu satu pusat senti yang mana mereka yang ada masalah bukan hanya di LGBT, tentang keluarga, sosial dan komuniti, segala perkara yang berkaitan tentang sosial, keluarga dan sebagainya, LGBT-nya pun termasuk sekali, boleh datang di Masjid Mizan. Unit counselling Ya, kita ada di situ pakar-pakar kita yang mana boleh membantu. Dan di samping kita boleh tawarkan apa mungkin kursus lanjutan yang boleh kita sediakan kepada golongan yang bermasalah. Itu satu platform yang baik yang disediakan oleh pihak Jakim. So ibu bapa ataupun remaja ataupun yang dah lanjut usia sekalipun, kalau dah nampak keperluan untuk kembali mencari bantuan, mendapatkan pandangan, mendapatkan kaunseling, boleh hubungi tim kepada Ustaz ni. Dan saya pasti ada description, boleh kita dapatkan maklumat-maklumat yang Ustaz katakan tadi untuk anda capai, sama ada melalui website ataupun nombor helpline yang mungkin kita akan sediakan di dalam description kita. Jadi satu benda yang kita belajar hari ini, lembut tu tak salah. Betul Ustaz Lembut tu tak salah. Allah sendiri pun Al-Latif, kalau ikutkan. Jadi Allah sendiri pun mempunyai ciri-ciri kelembutan tersendiri. Dia
Al-Halim, penyantun. penyantun. Dia ada santunan-santunan yang Ya. kita kena nampak. Tapi bukanlah kita kata kelembutan itu nak kita bawa lari jauh dari peranan dan fitrah itu sepatutnya. Okay, tu bagi lelaki Qawam, dia bukan pula bermaksud semestinya kena keras. Bukannya kena garang. Tetapi lelaki yang tahu macam mana nak memimpin, macam mana nak menjaga, memelihara dan akhir menjadi tauladan. Macam Ustaz cakap tadi, uswatun hasanah yang dikatakan tadi. So saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ahmad Tarmizi atas pencerahan yang pada saya sangat-sangat membuka mata, relevan dengan isu kita pada hari ini, dan semestinya teguran-teguran yang diberikan kepada masyarakat tentang persekitaran kita di sekolah, di universiti, di IPT, di asrama, semua tu adalah antara fenomena-fenomena yang boleh menyebabkan kita tergelincir kalau kita tak baca tanda-tanda awal yang akan mengakibatkan kita celaru identiti kita nanti. So ingat, identiti kita ni bukan ditentukan oleh trend, bukan oleh K-pop, bukan oleh ikon mana-mana komuniti yang membawa pelbagai pelambangan dan juga bendera. Ada banyak bendera sekarang ni. Jadi bukan bendera pelangi itu sepatutnya kita jadikan ikutan. Jadi kita kena kembali balik kepada fitrah yang Allah dah tetapkan sebagai amanah kepada kita. So insyaAllah kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton dan mendengar podcast dari Qawam Podcast yang dibawakan oleh Jakim, Ikram dan Renation. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.